telah buat teken ni oleh Saudi dan juga UAE ataupun dikatakan Syaharat Arab Emirat terhadap Amerika Syarikat suruh berhenti buat pertikaian ataupun hatai kepada negara Iran dengan secepat mungkin. Apakah maklumat dengan secara lanjutnya? Ikuti bersama di dalam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara, ibu-ibu, bapa-bapa yang diikuti yang di dalam video saya ataupun dikatakan video mah-mah dan juga dikatakan satu lagi saluran TikTok FC Cinta Nabi. Baiklah saudara, sebelum daripada kita nak pergi tahu perkenaan dengan suasana keadaan semasa selebih lanjutnya, baiklah saya nak beritahu perkenaan yang saya telah beri pada cerita saat ni tu, iaitu Saudi dan juga UAE ataupun dikatakan Syaharat Arab Emirat telah buat pertikaian dengan secara berat ataupun orang panggil firm dan kepada Amerika Syarikat suruh berhenti dengan secepat mungkin buat pertindakan hataikan akan negara Iran. Yakni selepas daripada Iran saat itu hataikan akan negara Saudi di ibu kota di kawasan Riyadh, tepat bertampak oleh pihak tentera Amerika Syarikat yang ada di situ 2 kali, dan juga dia hataikan akan UAE beberapa kali, dan juga sekarang learning pula di kawasan Dubai itu bunyi kata teruk benar tepat bertampak oleh pihak tentera Amerika Syarikat tu hatta tak berhenti oleh pihak Iran, dan juga di kawasan Bahrain. Lepas tu mari berat pula sebelah alik kota dan juga Jordan, tempat bertampak daripada tentera-tentera Amerika Syarikat. Selepas pada tu Saudi pun nampak Amerika Syarikat ni pun nampak nak bertindak siapakah dia istihar kata nak masuk pergi serang di dalam negara Iran dengan secara kedaratan ke udara air dan juga ke darat, bermakna kata nak akak tentera naik ke darat daripada laut untuk nak buat serangan terhadap negara Iran. Pada sebelum pada tu dia biasa buat dah di masa duk pertikaian ni, akak akan tentera dalam laut tu buat naik ke darat kena takak oleh Iran saat itu. Kalau mengikut daripada laporan yang pertama pada tanggal 4 yang telah lepas baru ni tu, situ tu 9 sampai 10 orang hak dia takak Iran telah igat akan tentera Amerika Syarikat yang dah nak masuk buat serangan dengan secara darat melalui laut nak naik kepada pihak tebing sana tu, maka ditakakkan oleh pihak Iran. Dan setengah daripada setengahnya kata ada juga hak ni pun saya pun tak ada rasmi lah, cuma dengar khabar saja begitu daripada akak-akak yang telah laporan melalui mata kaca gitu lah, iaitu ada daripada tentera Amerika Syarikat tu terjun payung semari dengan secara udara terjun payung untuk nak masuk ke dalam negara Iran dengan secara terjun payung di kawasan Perengai tu. Maka di situ pun telah ditakakkan oleh pihak Iran. Dan itu maklumat yang tidak jelas. Tetapi dengan ada khabar gitu, saya pun nak beri laporan dengan mengikut keadaan itulah. Selepas pada tu Amerika Syarikat dia kata nak akakkan tentera dia daripada laut untuk naik ke darat sebagai sana di dalam negara Iran sana itu. Maka Saudi pun nampak nak tak berhenti lagi. Nampak tak berhenti lagi. Lalu itulah tekan berat. Wisapa berkecek Saudi dan juga UAE dengan Perdana Menteri hak Amerika Syarikat iaitu Bobby Trump suruh berhenti dengan secepat mungkin lah. Kenapa? Kerana keadaan semasa lah ni di rantau-rantau ataupun dikatakan di bumi pak sekarang lah ni tu banyak ke Iran tu hantarkan senjata dia tu sapa dan tuju kepada sasaran dengan tidak ada halangi dan sekat tega podah. Mana kata berdiri pakai jatuh. Jadi negara-negara
yang letak ke kelompok-kelompok ataupun yang bertapak ke oleh pihak tentera Amerika Syarikat tu jadi bahaya kau teruk lah ni. Iran dia tak akan bui tangi ataupun tak jauh sama sekali sekiranya Amerika Syarikat nak bertindak, dia pun nak bertindak situ. Dah. Malaikat demo ni berhenti. Dia keluar tubik daripada laut Persia dan juga keluar habis daripada kapal-kapal yang duduk bertapak di kawasan laut tu, maka dia nak berhenti selagi mana tak demo ni tak pundur tubik, dia nak akan bertindak lagi lah. Dan lalu itulah Saudi duk berbimbang-bimbang takut jadi berpanjang ni, jadi rusak di segi ekonomi deh. Maka dia minta kepada Babi Trump saat itu suruh undur dulu deh, tak usah ada kacau marak. Oleh kerana kalau tengok keadaan semasa dalam ni tu, pihak Amerika Syarikat tu kalau turut dia sore dia ataupun negara dia sebuah tu dengan sekali tentera dia dengan senjata dia tu tak agak nak lawan akan Iran. Malaikat bantuan daripada negara lain. Seperti Israel dan juga Angkrit dan Perancis, banyak negara lagi lah baru dia tu gagah. Tetapi demo lain pun tak ada sungguh mana di atas nak buat perserangan terhadap Iran saat itu. Kerana demo pakat takut juga ke Iran, kerana Iran ni ada senjata-senjata yang bercanggih dan senjata-senjata yang tak biasa tengok. Pelik-pelik hak dia buat tubik dah. Gi sutir pecah tubik 100 pun ada. Gi sebuah daripada soruh dia tu keluar pecah tubik beberapa puluh. Jatuh pada negara-negara yang duk bertapak oleh pihak tentera Amerika Syarikat di situ. Kemudian kita pergi pula kepada Bahrain. Bahrain pun kata teruk juga. Dan Kuwait pun teruk juga. Di atas kejadian yang telah dihantarkan oleh Iran selepas daripada dia balas tu. Lepas tu di pelabuhan Elak dan juga di lapangan terbang Haifa di dalam tempat rapasan oleh Israeliah akan tanah Palestin di situ tu, dia milik lama dah kan. Maka di situ sekarang learning tu tak ada daripada terbang yang duduk melayar ke kapal, berhenti dulu. Orang panggil berhenti daripada berterbangnya ke udara oleh kerana Iran tu duk hantar dengan secara di situ tu dengan sangat berat dah setiap masa juga. Begitu juga di pelabuhan di dalam negara Israel tu. Oleh kerana barang-barang duk hantar mari pelabuhan tu nak masuk tak boleh dah. Kerana di kawasan Laut Merah tu pihak daripada Yaman tu duk sekat cekak di situ tak. Jadi orang hak nak masuk pergi dalam negara tu payah. Dan bunyi kata daripada Perancis dan juga negara-negara lain, semua kapal hak duk lekat di kawasan laut tu banyak puluh buah lah ni. Nak berlayar tak boleh oleh kerana duk bertindak ataupun bertikai di antara Amerika Syarikat dengan Iran ni. Jadi kapal duk hantar barang tu duk lekat di tengah laut tu beberapa minggu dah. Kata mengikut daripada laporan semua tu beratus lebih kapal duk lekat di tengah laut nak hantar barang tak boleh. Lepas tu kapal yang ada duk berlayar di kawasan Laut Hindi ataupun dikatakan tali India tu, bunyi kata hak Amerika Syarikat tu pun kena hantar juga. Kena hantar, terbakar dan nyala oleh pihak kekuatan pertahanan hak Iran saat itu. Dan seterusnya di dalam Tel Aviv ataupun Tel Aviv, kita kata ibu kota lah situ kalau mengikut dalam tuan merang dia lah di dalam Israeliah. Sekarang learning tu hancur utuh, tinggal tak jenuh dah. Kalau saudara-saudara kita nak tengok perkenaan dengan Tel Aviv ataupun Tel Aviv sekarang learning, boleh tak cek masuk dalam cek saya nak hantar video masuk pergi di cek lah. Jadi di dalam mata kaca kita ni kita nak buat turun tak boleh. Oleh kerana ada orang duk memeriksa akan video kita tu nak nanti ambil salah di dalam orang panggil rabuk hak Facebook ataupun perkenaan dengan salah undang-undang dan di segi kod mai hak Facebook tu. Kalau kita buat tubik tu kadang-kadang nak jadi salah. Maka saudara kita hak mana nak lihat nak tengok tu tak cek masuk di dalam Messenger, saya akan hantar masuk lah tu lah. Boleh tengok dengan secara gitu-gitu
Kita bakal tengok boleh menyaksi bersama. Itu maklumat yang saya nak royak tu, banyak perkara lagi, tapi dengan masa sekarang lah ni pun tak ada masa luar mana untuk nak khabar maklumat kepada saudara. Sekiranya ada masa untuk nak perjelasan dan khabar, saya pun akan nak beri sampai juga, nak beri tahulah kepada saudara-saudara ia dah ikuti bersama. Maka sekadar ni lah untuk video ni, sekiranya ada maklumat yang terbaru saya akan sampaikan.